Welcome back to my channel. Okay, this week kita nak ke Maya Hotel, berbuka puasa bersama all the girls and celebrate my birthday dan juga pre-raya. Lagi seminggu kita nak raya guys. So let's check it out. Dah sampai lobi. Jom kita tengok makanan apa ada. Apam balik. Nyam. Tak sabar nak makan. Okay, inilah suasana. Jom masuk dalam tengok apa yang ada. Banyak makanan dia. Dia punya decoration pun cantik. Inilah gadis-gadis kebaya. All the girls tu. Food dia banyak. Dia ada side pun ada. Ini adalah rojak. Murtabak pun ada. Roti john, roti pita. Macam-macam ada. Kambing. Sedap kambing dia. Biryani chicken. Cik buat apa cik? Untuk pasta, you boleh order. Dia akan masak untuk you on the spot. Ada lok-lok dan juga Thai food ya. Maggi, kerabu, seafood. You boleh ambil lah berapa banyak yang you nak. Sup dengan bubur lambuk. Mi kari. Nampak mi kari. Air dia macam-macam jenis. Lepas tu air kelapa pun ada dengan isi dia sekali. Bubur kacang merah, bubur kacang hijau, pulut hitam. Sedap. Dia punya dessert macam-macam jenis. Not bad. Dengan harga yang kita bayar. Kari kepala ikan salmon, udang galah, sate ayam, sate daging. Ni saloma. Masak lemak telur itik, asam pedas tete, ketan masak cili, pucuk paku masak lemak. Macam-macam lah. Rojak, buah-buahan, kerabu macam-macam jenis. Memang worth with the price yang you bayar, you makan, dan rasa dia pun sedap. So untuk kali ni tema kita adalah Ratu Kebaya. So semua pakai baju kebaya yang lengkap. Kita ada best dress reward. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday. Dia kalau orang masuk sopan sikit. Happy birthday. Benar nak fikir kamera. Birthday Kak Rim. Doakan semua tak dapat jodoh. Amin. Thank you. Wow. Batu. Wah, cantik. Happy birthday Kak Rim. Semoga panjang umur kita selalu. Terima kasih. Ucapan. Abang dulu lah. Banyak ni. Terima kasih Jan. Happy birthday lah. Sayang. Thank you. Apa tu maksudnya?
jangan ikut ayah juga. Thank you. Okay. Tak banyak buat mati doakan. Jangan lupa, jangan gaduh-gaduh. Thank you guys. Thank you guys. Okay guys, sampai sini saja. Kita jumpa lagi. Bye. Jangan lupa subscribe.